Bismillah walhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kita sambung pembelajaran kita dalam bab yang ketiga iaitu mengenai baiti jannati. Ya, ad-darsus salis, pembelajaran yang ketiga mengenai baiti jannati. Baiti, bait. Bait bermakna rumah. Ya ni mewakili ana. Rumahku, jannati, syurgaku. Rumahku, syurgaku. Okay, dalam bab yang ketiga ni banyak berkenaan mengenai tentang rumah, tempat-tempat ataupun kompartmen yang ada di dalam rumah dan sebagainya lah. Okay, mufradat musawarah, kosa kata berdasarkan gambar. Kosa kata berdasarkan gambar. Okay, kataan yang pertama, baits. Baits bermakna rumah. Rumah. Kataan yang kedua, syaqqah. Syaqqah bermakna apartmen ataupun kondominium. Kondominium ataupun apartmen. Kataan yang seterusnya, baits talabah. Baits talabah. Rumah pelajar, maksudnya hostel ataupun asrama. Kataan yang seterusnya, baits ijar. Baits ijar bermakna rumah sewa. Rumah untuk sewa. Perkataan seterusnya, unwan. Unwan bermakna address ataupun alamat. Perkataan seterusnya, mantiqah. Mantiqah, distrik. Distrik ataupun daerah. Perkataan yang seterusnya, syari'. Syari' bermakna jalan ataupun jalan raya. Perkataan seterusnya, matbah. Matbah bermakna kitchen ataupun dapur. Seterusnya, ghurfatul julus. Ghurfatul julus bermakna ruang tamu. Perkataan seterusnya, ghurfatun naum. Ghurfatun naum bermakna bilik tidur. Perkataan seterusnya, dauratul miyah. Dauratul miyah bermakna toilet. Toilet, sorry. Perkataan seterusnya, hadiqah manzil. Hadiqah manzil bermakna halaman rumah. Okay, jadi ini adalah mufradat musawarah yang ada dekat page inilah. Okay, kita masuk hiwarul awal. Perbualan yang pertama dalam bab yang pertama, iaitu bab yang ketiga mengenai ma unwanuka. Apa makna ma? Apakah? Unwanuka, unwan tadi. Unwan, alamat. Ka, awak. Apakah alamat awak? Okay, jadi ini perbualan antara Syakir dengan Salim. Okay, Syakir dan Salim melalui WhatsApp. Okay. Syakir tanya, Maza, apakah yang taf'al awak sedang lakukan? Al-an, sekarang. Taf'al fi'il mudhari' untuk anta. Apa yang awak sedang lakukan sekarang? Ya Salim, wahai Salim. Kemudian Salim pun jawab, Ana, saya, arji'. Arji' pulang ataupun sedang pulang. Fi'il mudhari' untuk ana. A ni mewakili ana. Saya sedang pulang ila ke syaqqati, apartmen saya. Fi, di, mantiqah, daerah, Bangi. Bangi lah. Saya ulang. Saya sedang pulang ke apartmen saya di daerah Bangi. Kemudian Syakir tanya, hal, adakah syaqqatuka, apartmen awak, qaribah min, dekat daripada Jami'ah Wataniyah Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya ulang. Adakah apartmen awak dekat daripada Universiti Kebangsaan Malaysia? Dia pun jawab, la, tak. Syaqqah, apartmen, ba'idaan, jauh daripada Al-Jami'ah University. Dia cakap tak, apartmen jauh daripada universiti. Kemudian Syakir pun jawab, oh, hakaza. Oh, begitu. Wa kaifa syaqqatuka, dan bagaimana pula dengan apartmen awak? Okay, bagaimana tu maksudnya dia nak fokus pada keadaan apartmen. Wa kaifa syaqqatuka, dan bagaimana keadaan
apartmen awak? Kemudian dia jawab, hiya, ianya. Hiya ni tak semestinya dia seorang perempuan, tapi ianya. Ianya tu kembali kepada syaqah tadi. Memandangkan syaqah tu ada tak umar buta, maknanya dia mu'annas. Bila mu'annas, sebab tu dia gunakan hiya. Hiya saghirah, ianya kecil. Walakin akan tetapi murihah, selesa jiddan, sangat. Akan tetapi ianya selesa sangat. Wa aina, dan di manakah taskun, awak tinggal? Ya Syakir, wahai Syakir. Dan di manakah awak tinggal, wahai Syakir? Kemudian Syakir pun jawab, ana, saya, askun, tinggal, fi, di, taman, taman, mawar, taman mawar, ma'a, bersama, usrati, keluarga saya. Anak askun fi taman mawar ma'a usrati. Saya tinggal di taman mawar bersama keluarga saya. Kemudian Salim tanya lagi, ma, apakah? Unwanuka, alamat awak? Min fadli, maafkan saya ataupun excuse me. Kemudian Syakir pun jawab, unwani, alamat siapa? Ada ya kat sini. Alamat saya, rakam bernombor 15. Khamsa Ashar fi syari' di syari' jalan Melati. Kemudian Syakir ajak Salim datang. Ta'al, marilah ila ke baiti, rumah saya. Okay, Syakir cakap alamat saya nombor 15 di Jalan Melati. Marilah ke rumah saya. Kemudian Salim jawab, syukran, terima kasih ala dakwah, atas jemputan. Sa'azuruka, saya akan melawat awak, lahiqan, akan datang, insya-Allah. Insya-Allah. Okay? Terima kasih di atas jemputan. Saya akan ziarah awak, akan datang, insya-Allah. Okay, boleh? Jadi ini adalah hiwar dalam bab yang ketiga, yang pertama lah. Bawah ni ada kamus ataupun apa translation. Lebih kurang lah dengan yang Ustazah translatekan tadi ya. Okey, jadi berdasarkan hiwar tersebut, cuba jawab muka surat sebelah latihan ni. Imla faraghat bi ijabati sahihah. Dia ada sediakan pilihan jawapan. Kamu letakkan saja, isikan saja tempat kosong bawah ni. Berdasarkan hiwar tadi ya. Kemudian bawah ni pula do' alamatu sahih li tarjamah sahihah. Ni ada perkataan dalam bahasa Melayu, dia suruh pilih terjemahan yang betul. Okay, jadi berdasarkan hiwar tersebut kita dapat simpulkan kalau kita nak gunakan ungkapan. Contoh kita nak kata, apakah yang awak sedang lakukan kepada seorang lelaki? Kita boleh cakap, maza taf'al. Ni untuk anta, awak seorang lelaki. Contoh orang yang depan kita anta, seorang saja lelaki, kita boleh gunakan maza taf'al. Apakah yang awak sedang lakukan? Okay, dia fa'al mudhari'. Present tense lah. Apakah yang awak sedang lakukan? Contoh kat sini, maza taf'al ya Samir. Apakah yang awak sedang lakukan, wahai Samir? Itu kalau kawan kita nama Samir lah. Kalau nama Muhammad ke Ahmad ke, tukarkan je. Maza taf'al ya Samir. Apakah yang awak sedang lakukan? Tapi kalau anti pula, kalau sekiranya kita nak bercakap dengan seorang perempuan, kita boleh gunakan perkataan aina taf'alin. Aina taf'alin. Contoh sini maza taf'alin. Maza taf'alin. Contoh kat sini, maza taf'alin ya Samirah. Apakah yang awak sedang lakukan, wahai Samirah? Untuk anti ketika mudhari' penambahan ta depan, ya nun belakang. Kalau tadi anta imbuhan ta saja kat depan. Tapi kalau anti, ta juga depan tapi ada in belakang. Ta in. Siapa tengok transliterasi betul sini ta dengan in. Ni untuk fi'il mudhari' ketika anti. Kalau ada orang tanya kita nak jawab apa, kita boleh jawab. Contohnya kalau kita tengah dalam perjalanan nak pulang ke apartmen, kita boleh jawab lah. Arji' ila syaqqah. Saya sedang pulang ke apartmen. Ataupun usyahid tilfaz ma'a usrah. Saya sedang menonton TV bersama keluarga. Ataupun contoh lain, aqra' majalah wal jaridah. Saya sedang membaca majalah wal jaridah dan surat khabar. Atau ahdur ilal fas, saya sedang pulang. Saya sedang menghadiri. Ahdur
Saya sedang menghadiri ila ke kelas. Saya sedang menghadiri ke kelas. Ataupun abhas an maklumat. Abhas, saya sedang mencari an mengenai maklumat. Ataupun azhab ilal jami'ah, saya sedang pergi ke universiti. Ataupun aktub al-wajib wal risalah, saya sedang menulis wajib, tugasan wal risalah dan risalah. Risalah ni surat ataupun risalah lah. Ataupun unaqish maddah ma'a muhadir. Saya sedang berbincang, unaqish, maddah subjek, ma'a bersama, muhadir pensyarah. Saya sedang berbincang subjek bersama pensyarah lelaki. Ataupun uraji ad-dars fil maktabah. Saya sedang mengulang kaji. Uraji ad-dars pelajaran di maktabah library. Saya sedang ulang kaji pelajaran di library. Ataupun amshi ilal kuliah. Saya sedang berjalan amshi ila ke kuliah fakulti. Ataupun apa-apa perbuatan lain lah. Tapi pastikan mudhari'. Sebab soalan mudhari' jawapan mesti mudhari'. Okey, itu kalau kita nak kata apa yang awak sedang lakukan. Contoh seterusnya, kalau kita nak kata di manakah awak tinggal, kita boleh gunakan perkataan aina taskun. Kalau lelaki, ta adalah imbuhan untuk anta ketika, sama juga mudhari'. Anta ketika fa'lun mudhari', present tense. Apakah, aina taskun, di manakah awak tinggal? Ya Amir, wahai Amir. Tu sebabkan lelaki. Kalau perempuan, anti ketika mudhari' tambah apa? Sama macam tadi juga. Ta depan, in belakang. Contoh kat sini, aina taskunin. Di manakah awak tinggal? Contoh nak tanya seseorang kan. Aina taskunin, sekiranya kawan kita tu perempuan. Aina taskunin ya Amirah. Di manakah awak tinggal, wahai Amirah? Kalau ada orang tanya kita, kita boleh jawab. Contohnya, askun, mesti kena ada askun. Saya tinggal. Tadi, taskun, awak seorang lelaki tinggal. Taskunin, awak seorang perempuan tinggal. Kalau askun, saya tinggal. Askun fi, mesti kena ada askun fi. Saya tinggal di mana-mana lah. Contoh, askun fi Kuala Lumpur. Saya tinggal di Kuala Lumpur. Ataupun, awak tinggal kat mana? Askun fi mana? Fi Madinah Ipoh. Fi Syaqqah. Saya tinggal di Madinah. Bandar Ipoh fi Syaqqah. Di apartmen. Ataupun askun fi, saya tinggal di Taman Mawar fil Bait. Di Taman Mawar di rumah. Ataupun askun fi, saya tinggal di Qaryah, kampung, desa, fi Bait lil Ijar, di rumah sewa. Saya tinggal di kampung desa, di rumah sewa. Ataupun mana-mana tempat lain. Jadi janji awak letak askun fi. Saya tinggal fi di mana-mana lah tempat tinggal awak. Okay, tadi kita dah tanya mengenai apa yang awak sedang lakukan, mana awak tinggal. Kita boleh pula tanya apakah alamat awak. Okay, kalau bahasa Arab untuk anta, okay, anta kita boleh gunakan ma'unwanuka. Apakah alamat awak? Ni gunakan ka pula. Ka ni adalah domair muttasilah. Kamu tengok balik jadual muttasil. Jadual muttasil yang pernah saya kasih sebelum kan, muttasil. Mutasil ketika anta tambah apa? Ka maka dia akan jadi ma'unwanuka. Apakah alamat awak? Macam saya kata mutasil ni menunjukkan kepunyaan kan. Kita nak tanya alamat kepunyaan siapa? Kepunyaan awak seorang lelaki. Maka kita tambah ka. Ma'unwanuka. Ya Adam. Contoh kat sini, apakah alamat awak? Wahai Adam. Kalau perempuan, ketika mutasil anti. Penambahan apa kelas? Kaf baris bawah. Ki. Maka dia akan jadi ma'unwanuki. Apakah alamat awak seorang perempuan? Ma'unwanuki ya Hawa. Apakah alamat awak wahai Hawa? Contoh ada orang tanya kita nak jawab macam mana? Unwanuka alamat awak. Alamat awak lelaki. Unwanuki alamat awak perempuan. Kalau alamat saya tambah ya. Maka dia akan jadi unwani. Unwani. Contoh kat sini. Unwani rakam khamis fi syari' Seroja. Alamat saya nombor 5 di Syariq Jalan Seroja. Okay, itu contoh. Ataupun alamat awak kat mana? Unwani, alamat saya rakam
salasa asyar fi taman maluri. Alamat saya nombor 13 di Taman Maluri. Ataupun alamat nama apa alamat-alamat lain. Unwan ni rakam berapa, jalan berapa, kalau jalan Fisyarik berapa. Okey, kalau taman sebutlah taman apa. Taman tu sebabkan nama tempat tak boleh ubah lah. Contoh taman desa ilmu ke, tak boleh ubah lah. Okey, kemudian macam mana pula kita nak tanya tentang keadaan rumah kawan tu. Keadaan rumah tu besar ke kecil ke, kita boleh gunakan perkataan kaifa baituka sekiranya anta. Macam tadilah mutasil anta tambah apa? Ka di depan. Maka jadi kaifa baituka ya Ahmad. Bagaimanakah keadaan rumah awak? Bagaimanakah rumah awak wahai Ahmad? Kalau anti awak seorang perempuan, kita boleh gunakan kaifa baituki. Kaf baris bawah Kaifa baituki ya Nur? Bagaimanakah alamat awak wahai Nur? Kalau ada orang tanya kita, kita nak jawab macam mana? Kita boleh jawab, baiti saghir walakin murih. Rumah saya kecil akan tetapi selesa. Contoh, tadi baituka rumah awak seorang lelaki. Baituki rumah awak seorang perempuan. Baiti ni rumah saya. Imbuhan dia ya ataupun I. Contoh yang kedua, baiti qadim. Rumah saya lama. Walakin akan tetapi jamil, cantik. Contoh lain, baiti rumah saya kabir, besar. Wanazif dan bersih. Itu contoh. Okay, macam mana pula kalau kita nak ajak seseorang lelaki, kawan kita lelaki nak ajak datang ke rumah. Contohnya, nak ajak marilah. Ini fi'il amar. Fi'il amar iaitu kata suruhan. Kata suruhan untuk anta, dia punya tanda dia adalah baris mati. Dia akan jadi ta'al. Ta'al, marilah. Itu fi'il amar. Ta'al ila syaqqati ya Ali. Ta'al, marilah ke apartmen saya wahai Ali. Itu kalau lelaki. Lelaki untuk anta, dia punya tanda dia adalah baris mati. Okay, fi'il amar untuk anta, baris mati. Kemudian ada tanda seru lah. Kalau untuk anti pula, tanda-tanda dia adalah imbuhan ya di hujung kalimah tu ya baris mati. Kemudian ada tanda soal lah. Contoh ta'al untuk marilah awak seorang lelaki. Kalau awak seorang perempuan, ta'ali, marilah ila ke baiti rumah saya. Ya Aisyah, wahai Aisyah. Contoh kalau ada orang cakap macam tu kat kita nak jawab apa? Kita boleh jawab syukran ala dakwah. Syukran ala dakwah. Terima kasih atas jemputan. Ataupun kita juga boleh cakap taba'an. Sudah tentu. Sa'azhab ila huna. Sa'azhab. Saya akan pergi. Okey? Sa'azhab. Sa ni akan. Kalau kamu nampak je huruf sin bersambung dengan fi'il, mana-mana fi'il, maksudnya dia adalah sa, imbuhan saufa. Saufa ni maksudnya akan. Kalau a ni, ana, saya. Ketika mudhari' depankan ana. Sa'azhab, saya akan pergi. Ila ke hunak di sana. Ataupun kita boleh juga cakap hasanan. Baiklah, sa'azuruka. Nampak sa ni saufa akan. A ni saya. Zuru ziarah. Ka kalau lelaki ka lah. Akan ziarah awak. Seorang lelaki. Kalau perempuan ki. Sa'azuruki. Hasanan sa'azuruka ataupun hasanan sa'azuruki lahiqan akan datang. Okay. Ataupun kita juga boleh cakap insya-Allah qariban. Insya-Allah dengan izin Allah qariban dalam masa terdekat lah. Okay. Jadi sebenarnya bolehlah kita gunakan perkataan-perkataan yang ada ni. Okay, seterusnya kita masuk grammar bahasa Arab mengenai fa'lul mudhari'. Fa'lul mudhari', apa makna fa'lul mudhari'? Kita pernah belajar kan, iaitu present tense.
Present tense dalam bahasa Arab, contoh kat sini untuk pronouns I. Kata ganti nama diri saya, kalau Arab dia ana. Ana ketika mudhari' penamaan apa kelas? Yang selalu kita buat tu imbuhan alif ataupun A di hadapan kalimah. Contoh ana, bila kita gabungkan dengan perkataan zahaba, zahaba maksudnya pergi. Arab takkan cakap ana zahab, tapi ana, tetapi ketika mudhari' dia akan jadi azhab. Ana tu bertukar jadi a saja, maka jadi azhab. We, kami, ataupun nahnu, kami, ketika mudhari' imbuhan na, huruf nun di depan. Ataupun na di awal kalimah. Mudhari' ni imbuhannya semua awal-awal ataupun diapitkan depan belakang. Nahnu tambah dengan perkataan root word dia zahaba, pergi, maka dia akan jadi nazhab. Okay, nun di depan, nazhab. Na di depan, nazhab. Ataupun you for male, lelaki, kalau Arab dia anta, ketika mudhari' imbuhan ta di awal kalimah. Ta, ta. Contoh, anta tambah dengan perkataan zahaba, ketika mudhari' dia akan jadi tazhab. Imbuhan ta di depan, ta, tazhab. Awak seorang lelaki sedang pergi. Ataupun kalau you for female, anti, kita boleh tambah ketika mudhari' tambah ta depan, in belakang. Ta in Contoh anti tambah dengan root word zahaba, pergi, dia akan jadi tazhabin. Ta depan, in belakang. Tazhabin, awak seorang perempuan sedang pergi. Ataupun he, dia seorang lelaki, ataupun bahasa Arabnya huwa, imbuhan ya di hadapan, ataupun ya. Contoh, huwa tambah dengan root word zahaba, pergi, dia akan jadi yazhab. Yazhab. Siapa sedang pergi? Dia seorang lelaki sedang pergi. Kalau she pula, dia seorang perempuan ataupun hiya, imbuhan ta di depan, ataupun ta. Hiya tambah dengan root word zahaba, ketika mudhari' present tense, dia akan jadi tazhab. Ta di depan, tazhab. Okay, boleh faham? Jadi kena ingatlah semua imbuhan-imbuhan ni. Untuk ana tambah a, nahnu na, anta ta depan, anti ta depan, in belakang, huwa ya depan, hiya ta depan. Okay? Boleh kelas? Okay, jadi kalau boleh berdasarkan keyword tersebut, cuba awak buat latihan bawah ni. Dia kasih root word sakana. Sakana ni awak tukarkan ketika ana mudhari'. Tengok balik. Ana mudhari' tambah apa? Ana mudhari' tambah a di depan. Ataupun alif di depan. Jadi daripada perkataan sin, perkataan asal dia sakana, awak tak tulis baris pun tak apa. Tulis alif depan. Kemudian sin, kaf dengan nun. Siapa buat transliterasi depan, awak ikut je balik root dia punya apa transliterasi ni. Alif, S, K dengan N. Tapi ikutkan bunyi dia adalah askun. Askun. Nahnu tambah apa? Nah dekat depan kan? Maka awak pun buatlah naskun. Siapa buat transliterasi, pastikan ada NA dekat depan. NA, kemudian ikut balik. S, K dengan N. Tapi bunyi sebenarnya adalah naskun lah, naskun. Sama juga dengan perkataan darosa, tukar untuk huwa. Sakana tadi maksudnya tinggal, tinggal. Kemudian huwa darosa. Darosa maksudnya belajar. Jadi darosa ni, root ni awak tukarkan ketika mudhari' untuk huwa pula. Maka dia nak ingat, huwa ketika mudhari' tambah apa? Ya kan? Jadi awak letak ya, tambah dengan root word dia, da, ro dengan sin. Jadi yadrus. Siapa buat transliterasi, tambah ya. Lepas tu ikut balik dia punya transliterasi sini. Dal, ro dengan sa. Bunyi sebenarnya adalah yadrus. Sama juga untuk anta, ana, nahnu, semua ni. Kemudian perkataan seterusnya untuk roja'a, pulang. Pulang. Kataba, tulis. Qoro'a, membaca. Hadara, menghadiri. Semua tukar kepada mudhari'. Kemudian latihan seterusnya, sahih kalimat al-maktubah bil khad arif. Dia suruh
Yang dia boldkan ni salah. Jadi dia suruh betulkan. Okey, dia suruh betulkan. Macam mana nak betulkan? Contoh nombor satu. Tadarus. Tadarus ni, awak tengok, betul ke imbuhan dia untuk Amir? Confirm lah salah sebabkan dia dah boldkan tu confirm salah lah. Jadi macam mana kita nak betulkan, kita tengok dulu siapa kasih pelaku? Amir. Amir ni seorang lelaki ke perempuan? Lelaki kan? Satu orang je. Maksudnya dia kategori sebagai apa? Hia ke huwa? Huwa lah sebab dia seorang lelaki kan? Jadi awak tengok, huwa ketika mudorek tambah apa? Tambah ta ke kat depan? Ta ni salah. Jadi awak tengok, huwa ketika mudorek tambah hia. Jadi macam mana awak nak buat? Daripada tadrus ni, awak buang dulu imbuhan yang salah ni. Imbuhan yang salah tu adalah ta. Buang imbuhan ta tu, maka dapat root word dia dara dengan sin. Kemudian, kita dah tahu dah huwa ketika mudorek tambah apa? Ya. Jadilah yadrus. Yadrus yang betul. Siapa buat transitasi tambah y, a, kemudian ikut balik dia punya belakang tu. Yadrus. Okay, sama juga nombor 2, 3, 4 dan 5. Muka surat seterusnya dia suruh ikhtar ijabatu sahihah. Dia suruh pilih jawapan yang betul je lah. Alif ke ba ke jim ke dal. Okay, kita berhenti di sini sahaja untuk kelas hari ini. Baik, Hazaf Fakat Mini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.